Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buat sayur kacang buncis disalut telur. Okey, masukkan sikit minyak. Okey, kita tumis dulu bawang putih. Bawang putih tu hiris-hiris panjang-panjang lah. Saya suka macam ni. Kalau you all suka cara you all potonglah macam mana pun. Janji kita tumis bagi naik wangi. Bagi dia kuning-kuning keemasan dan masukkan bawang besar sebiji. Lepas tu kita gaulkan mereka berkawan. Okey, bila dah tengok kuning keemasan tu, okey, bila dah gaul keemasan kuning-kuning, masukkan sedikit air nanti. Ya, masukkan sedikit air sebelum kita masukkan kacang buncis kita. Okey, hari ni memang menu ada sayur. Okey. Kegemaran ni, favorite ni. Okey, masukkan sikit air. Lepas tu baru kita masukkan kacang buncis kita. Hiris, sengit-sengit lah. Kalau saya sengit. Serong orang panggil. Okey, potong serong. Okey, kita gaul-gaul. Kacau. Lepas tu, masukkanlah secukup rasa, sikit garam. Okey, bagi ada cukup rasanya. Okey. Kalau macam saya tak bergula ya. Saya tak bergula. Okey, saya masukkan kecap lemak manis. Okey, inilah menu yang paling utama. Bahaya utama. Telur. Okey, telur 2 biji, kacau-kacau, sebatikan mereka sampai sayur tu sebati dengan telur tadi. Okey, saya tak suka terlampau lembut sangat. Okey. Nanti kalau lama-lama dia layu sayur tu. Okey. So, sebati sampailah telur tadi dah dimasak dan kering. Kalau rasa nak ada macam kuah sikit, boleh tambah air. Tapi saya suka jenis kering macam ni. Okey. So, kita kacau-kacau sampai telur tadi masak. Kalau nak tak terlampau masak telur, depends lah. You all suka macam mana. So, saya suka macam ni. Jadi, boleh sebelum nak apa-apa, boleh rasa dulu. Kalau kurang, tambahlah rasa. Ini saya punya sambal semalam. So, kita peranyakkan hari ini. Tambah bahan kalau ada yang kurang atau terlebih, bolehlah samakan. Okey, bye.